kita nak jalani kehidupan kita. Jadi ulama bagi tahu hari ni, pertama sekali kita nak ingatkan diri kita sendiri sebenarnya, bahawa kita ni sebenarnya insan. Kita ni pelupa. Insan tu daripada perkataan asal Arab dia nasi, orang pelupa. Kita ni, dan Nabi bagi tahu kita ni sentiasa memang terlupa. Memang insan ni akan apa, memang manusia yang mudah terlupa. Dan with regards to manusia ni, daripada Quran ni bagi tahu lebih kurang seluruh majority of the ayat in the Quran, 80% dalam ayat Quran bagi tahu tentang kisah-kisah Nabi umat-umat terdahulu. Tentang kisah umat-umat terdahulu, dan mereka ni semua bila mana mereka taat pada perintah Allah, mengikut cara Nabi baginda, Nabi-Nabi zaman tu, maka mereka berjaya. Dan hari ini alhamdulillah tuan-tuan, kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bagi tahu dan tuan-tuan pun satu keyword yang kata kalau kita ni manusia kan, dan saya yakin kita pun lepas ni balik pun kita akan lupa apa yang saya cakap ni kan. Tapi apa yang saya nak ingatkan benda tu je. Kalau bagi tahu perkara yang penting, keyword yang kita nak ingat, kita ni manusia dan kita, kejayaan saya dan tuan-tuan seluruh umat dalam agama. Dan sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjaya. Dan regardless of whatever undertaking, whatever job that we are doing, kerja apa saja kita buat, sama ada kita businessman ke, kita doktor ke, lawyer ke, engineer ke, atau kerja kerajaan ke, kerja makan gaji orang ke, kerja menggajikan orang ke, and whatever job that we are doing, kalau kita bawa commandments of Allah, kita buat perintah Allah dalam kehidupan kita, mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjaya. Dan contoh macam mana? Contoh seorang businessman, dia business owner, dia ada business dia sendiri. Contoh dia jual ayam. Dalam dia jual ayam dia tu, kalau dia bawa perintah Allah, contohnya dia sampai waktu solat, dia berhenti sekejap, ada solat, tunaikan solat secara jemaah. Terbaiknya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat perintah Allah. Cara Nabi adalah ikut jemaah. Maka dia berhenti sekejap, pergi solat jemaah, datang balik kerja dia. Ni sahabat-sahabat buat macam ni. Dan bila sahabat-sahabat buat macam ni, maka Allah Taala bagi kejayaan pada mereka. Contoh lain bagi tahu macam kita kan, saya kerja kerajaan. Contoh kita clock in, clock out. Dan terbaiknya kita nak amanah dalam kerja kita kan. Kita clock in before time, kita clock out after time. Kita tak ada, dalam emergency different thing. And sometimes kita buat apa, kita amanah dalam kerja kita. Dalam kalau kita deal dengan pesakit ke, kita deal dengan klien ke, kita deal dengan orang, kita tunjukkan akhlak yang baik. Dan ulama bagi tahu ni salah satu salah faham yang sangat besar umat zaman sekarang ni adalah kita rasa agama ni adalah solat 5 waktu, puasa, zakat, haji, ini saja. Kita rasa ini yang agama. Tapi sebenarnya tuan-tuan muda, agama ni sangat besar. Dan percaya tak percaya, sebenarnya agama yang kita rasa agama sekarang ni, kita rasa solat, zakat, puasa, haji ni, sebenarnya orang kafir tak nampak langsung. Kita solat dalam masjid, orang tak nampak. Kita puasa bulan Ramadan, tak siapa tahu kita puasa tak puasa. Kalau kita bayar zakat pun, kita bayar zakat pada amil, kita bayar zakat pada lembaga zakat kan. Tak siapa tahu juga, orang kafir tak tahu. Kita tunaikan haji pun mungkin dah nampak syiar sikit. Tapi agama ni sebenarnya tuan-tuan mulia, ulama bagi tahu lebih daripada tu. More than that. Agama ni adalah bagaimana seluruh kehidupan kita ni, kalau kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi agama. Kalau kita contoh muamalat kita berjual beli dengan orang, muasyarat kita, cara hidup kita, berjiranan kita, dengan rakan sekerja kita, akhlak yang baik, kita tunjuk akhlak baik yang rakan sejabatan kita, dengan bos kita, dengan orang bawah, subordinates kita, dengan pesakit kita, dengan orang-orang yang dengan orang pembeli kita, orang yang jual beli kita. Kita bawa kehidupan Nabi ini muasyarat dan akhlak kita. Paling penting sekali akhlak. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara sebab ramai sahabat dapat masuk agama. Satu-satu daripada sahabat masuk agama sebab dapat masuk dapat Islam. Sebab apa? Sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ni yang orang-orang luar nampak. Perkara ni lah bila kita improve, kita put effort on, Allah Ta'ala akan zahirkan agama Islam ni untuk agama terbaik. And so sedikit hari itu jemaah kita alhamdulillah sedang bergerak di sekitar UK lah. Dan sekarang ni dekat East London. But before this we were in Manchester. Satu sedih sikit, saya jumpa one Pakistani guy. He said he was in the verge of, kita pergi jauh lah, pergi ziarah biasa petang-petang kan, jauh. Dia ajak datang masjid, dia duduk. Dan lepas masjid tu dia kata, dia duduk borak sampai pukul 1 pagi dengan kita. Dan dia borak dengan saya. Dia kata kenapa
Soalan dia soalan yang orang kata kalau tengok soalan dia tu rasa macam dia ni dah nak murtad rasanya. Tapi dia punya soalan tu out of curiosity. Dia bukan soalan macam dia nak mengejek agama, tak. Soalan dia soalan yang curiosity. Kata kenapa kena agama Islam, dia kata. Kenapa tak agama lain? Memang orang kata bila orang dah berfikiran, bila dia ajar dari kecil punya duduk, dia memang lokal sini lah. Daripada duduk, daripada kecil dia difahamkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama sama. Ajaran kat sini kan, dia rasa kenapa kena agama Islam, dia kata. Banyak macam soalan dia tanya. And bottom line soalan dia tanya tu, dia kata adalah and kenapa dia sekarang ni in the verge of finding what is the correct religion. Saya cakap dengan dia, jarang lah orang yang Islam akan cari correct religion. Biasanya orang-orang bukan non-Muslim akan cari correct religion lah. Sebab dia kata apa, saya daripada kecil saya tengok mak saya gaduh-gaduh, bercerai. Betul, adik-adik saya tak indahkan saya. Kawan-kawan saya tak ada tunjuk akhlak yang baik langsung. Semua menipu saya. Rakan sekerja saya menipu sini, orang scam sini, scam sana. Dia kata yang buat ni bukan orang kafir, orang Islam. Dia kata yang semua buat, semua nampak kali. Dan saya fikir dari segi mana Islam ni bagus, dia kata. Dia terfikir sendiri kan. And then saya nak jawab pun, dia kata lepas tu dia sendiri cakap dulu sebelum saya cakap kan. Dia kata saya tahu Tuan akan cakap kan, kita tengok Islam, jangan tengok orang Muslim kan. Tapi dia dah tahu jawapan tu. Dia kata but where is the Islam in the Muslims, dia kata. Where is the Islam in the Muslim? Sometimes I think non-Muslims are more believer than Muslims, dia kata. Saya nak jawab pun, dia kata terkedua. Saya pun nak cakap dengan dia sebenarnya Tuan dah tahu dah apa nak jawab. Tuan dah tahu jawapan dia. Sekarang ni we have to put in practice. That's the only lesson that we have. The only problem yang kita ada sekarang ni, we are not putting everything that we know in practice. Kita tak amalkan apa kita tahu. Dan ulama bagi tahu ini adalah salah satu salah faham yang sangat besar. Kita rasa agama ni adalah ibadat sahaja. Padahal dalam agama ni ada banyak benda. Ada banyak agama, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak, imaniyat, semua ni adalah agama. Dan bila kita bawa agama yang sempurna dalam kehidupan saya, bila saya bawa agama sempurna dalam kehidupan, macam saya kerja kat hospital, kita bawa agama, jumpa pesakit kan, kita cakap baik dengan dia, tunjukkan akhlak baik dengan dia. Sometimes Chinese patients, Indian patients cakap baguslah doktor boleh cakap baik-baik. Selalu doktor tak indahkan saya pun. Padahal they just want an extra 5 minutes je kita explain apa masalah dia. Kadang kawan-kawan saya yang baik ada masa extra lebih sikit, kita pesakit dah tunggu 3-4 jam, datang jumpa doktor 5 minit jalan. Tak ada marah dia, tapi kita tunjuk ke dia, kita explain betul-betul apa masalah dia. Dia pun rasa lega, dia kena makan ubat. Okay, dia rasa lega, dia kena buat ni. Dia rasa lega, dia kena buat something. And sometimes kita rasa kita punya agama ni, kita rasa solat, zakat, puasa, tak. Sebenarnya tuan-tuan, it's more than that, beyond that. Dari sini bila cakap ni tuan-tuan mulia adalah untuk diri saya sendiri. Macam mana kisah-kisah sahabat pun kita tahu, Hazrat Bilal radhiyallahu anhu, semua tahu kisah dia. Macam mana dia masuk Islam adalah sebabkan akhlak Nabi. Satu malam Nabi datang, cakap dengan Bilal, wahai Bilal, Bilal rehat dah. Bilal ni punya tuan siapa? Umayyah. Yang kita kata Khalifah Umayyah masa tu sebelum masuk Islam, dia adalah tuan kepada Bilal. Dan dia adalah orang yang sangat kejam masa tu. Dia seksa Bilal siang malam. Dia seksa Bilal. Dia suruh buat ni, buat pagi dia suruh buat benda lain. Malam dia suruh pemusah gandum tu, dia pusat sampai tak boleh tidur. Nabi tahu kisah Bilal. Dan siapakah Bilal ni tuan mulia? Seorang hamba Habsyi, orang yang kulit gelap, bibir tebal, muka tak handsome langsung, rambut kerinting. Dia nak katakan kalau Rasulullah SAW nak tengokkan dia ni, jauh beza lah. Siapakah dia ketua negara, dan seorang yang hamba abdi yang tak ada siapa kisah pun. Tapi Nabi datang jumpa dia satu malam. Nabi beritahu dia, wahai Bilal, kau duduk rehat sekejap, biar aku sambung kerja kau. Orang tengah penat, Nabi beritahu macam tu. Dia kata, dia pun okay, tak apa, dia rehat, dia tidur. Sampai dekat waktu subuh je, Nabi berhenti. Nabi cakap dengan dia, Bilal, dah waktu subuh, aku kena pergi dulu. Hari kedua Nabi tak cakap apa-apa pun. Nabi cakap, kali kedua Nabi datang, hari malam kedua Nabi datang lagi. Dia datang, wahai Bilal, aku tahu kau penat, kau rehat dulu, biar aku tolong kau buat. Nabi Nabi kisahkan gandum sendiri untuk Bilal. Dan sampai dekat waktu subuh Nabi kata, Bilal, aku kena pergi dulu. Hari ketiga Nabi datang lagi. Nabi cakap dengan Bilal, wahai Bilal, kau rehat dulu. Dan lepas hari ketiga tu Bilal tanya, wahai Muhammad, apa kau nak? Dia kata, aku tak nak apa. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucaplah la ilaha illallah tuflihu, kau akan berjaya. Macam tu masa tu Bilal telah dapat dari akhlak Nabi tu, dia tahu inilah Islam. Dia tahu inilah Islam. Dan dia dapat masuk Islam terus.
Dan sahabat ni tak banyak cerita. Nabi tak banyak cerita dengan sahabat. Nabi tunjukkan akhlak Nabi orang masuk Islam. Dan kita biasa dengar kisah seorang perempuan tua yang selalu kutuk Nabi. Kutuk setiap. Dan Nabi buat apa kat dia? Dan setiap hari dia orang perempuan buta, suruh kutuk Nabi. Tapi dia selalu, dan Nabi buat apa? Nak balaskan dia, Nabi bagi makan kat dia. Nabi setiap hari Nabi akan bagi makan. Nabi akan luangkan sedikit masa daripada masa dia, pergi jumpa dia, bagi makan pada dia. Dan Nabi bagi makan. Dan setiap hari Nabi akan bagi makan. Dan selepas wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, kau lebih tahu Nabi daripada aku. Kau duduk serumah dengan Nabi, kau tahu amalan Nabi. Kau bagi tahu aku apakah amalannya yang Nabi dah buat tapi aku tak buat lagi. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, wahai ayah aku, dia kata, ada seorang perempuan di hujung kampung dulu. Nabi selalu jumpa dia. Dan Nabi selalu bagi makan pada dia. Mungkin itu je aku rasa ayah tak buat lagi. Nak bagi tahu satu ulama kata ada dua pengajaran daripada kisah ni. Pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang yang sangat-sangat 100%. Kalau boleh dia nak 100% apa yang Nabi buat, dia nak buat. Dia panggil ittiba' pada sunnah tu. Dia nak amalkan sunnah tu 100% dalam hidupannya. Sampaikan dia tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa lagi tak buat? Itu satu sahabatnya. Satu lagi si akhlak Nabi. Kita jumpa, dia kata, okey, aku pergi jumpa. Dia bawa makanan, jumpa seorang perempuan tu. Dia jumpa perempuan tu, dia bagi tahu, dan dia datang, dan dia macam biasa bagi makan pada wanita tu. Pada masa yang sama dia mengutuk Nabi Muhammad ni macam ni. Kau tahu tak dulu ada seorang Nabi, dia kata dia telah memisahkan kaum kita. Dia bagi tahu dia lah Nabi, dia bagi tahu dia lah yang terbaik, padahal turun-temurun kita. Dia bagi tahu kutuk Nabi kutuk. Dan bila Abu Bakar radhiyallahu anhu suapkan makanan pada dia tersedar, ini bukan suapan yang biasa, dia kata. Walaupun orang buta. Perempuan tu buta, kata ini bukan suapan biasa. Dia kata, siapa engkau? Dia kata. Lepas tu Abu Bakar tu menangis. Dia kata, kenapa kau menangis? Dia kata, aku rasa sedih. Dia kata, sebab apa? Orang yang kau kutuk tu, orang tu lah duk bagi makan kat kau. Kata, macam mana kau tahu aku bukan Muhammad? Dia kata, sebab apa? Sebelum ini orang yang bagi makan pada aku, dia akan kunyah-kunyah mulut dia dulu. Dia tahu aku orang tua, aku tak ada gigi. Dia kunyah-kunyah pakai mulut dia dulu dan bagi suap pada aku. Dan aku pula sentiasa kutuk dia, aku tak tahu pun dia Muhammad. Selepas kewafatan Nabi pun tuan-tuan mulia, orang tu mendapat Islam. Dia pun mengucap, dia tahu yang Nabi yang selalu suap dia adalah Nabi. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengucap, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia nak bagi tahu hari ni, saya dan tuan-tuan kita nak usaha sama-sama kan. Kita sama-sama usaha bagaimana hari ni agama yang sempurna dapat datang kehidupan kita. Dan bagaimana hari ni kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat datang kehidupan saya. Bagaimana hari ni apa saja kerja buat kita, regardless whatever we are doing, kita buat semata-mata kerana Allah. Kita buat sifat sahabat. Dan benchmark kita adalah sahabat-sahabat. Orang bagi tahu benchmark kita adalah sahabat. Benchmark kita bukanlah ayah kita, bukanlah atuk kita, bukanlah ustaz kawasan kita. Benchmark kita adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang boleh bagi tahu bila Nabi tak apalah, dia ada karamah, dia boleh, Nabi dia ada mukjizat. Tak, benchmark kita adalah sahabat. Sahabat yang mulia dia orang biasa, dan saya dan tuan-tuan. Ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin. Ada sahabat yang ruler, dia orang yang orang panglima perang. Ada sahabat yang mengikut saja, tak buat apa. Ada sahabat yang ulama, ada sahabat macam biasa. Ada setengah sahabat tak mengucap saja terus meninggal masuk syurga. Allah Taala bagi tahu radhiyallahu anhu wa radwan. Dzalika khairun. Mereka lah orang yang terbaik. Dan kisah-kisah dalam Quran tuan-tuan mulia semua mengenai kisah-kisah Anbiya alaihi salatu wasallam, kisah-kisah kaum terdahulu, kisah-kisah sahabat yang nak bagi tahu bahawa pentingnya kita usaha atas agama kita, penting usaha atas iman kita. Yang termasuk dah tuan-tuan mulia. Lama. Sampai maghrib lah. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Ta'ala kan. Jadi saya pun tak ada prepare speech apa, saya beritahu kisah-kisah je lah kan. Jadi yang tuan-tuan mulia nak beritahu, kehidupan kita ni sebenarnya kehidupan yang kita kena adjust. Bukan kita kena ubah, kita kena adjust sikit je. Hari ni macam mana, hari ni kalau kita dengan isteri kita, dengan ahli keluarga kita, dulu kita selalu garang, kita lah rasa kita ketua kat rumah. Kita rasa, dan bila balik rumah, seorang tanya Nabi, wahai Umar radhiyallahu anhu tanya pada seorang sahabat, tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi dalam rumah? Dia kata, kau dalam rumah kau lebih tahu daripada keadaan Nabi. Nabi bagi tahu, Nabi buat apa yang aku buat.
Kalau aku basuh pinggan, Nabi akan tolong aku basuh pinggan. Kalau aku basuh baju, Nabi akan tolong aku basuh baju. Kalau Nabi aku bersihkan rumah, Nabi akan tolong aku bersihkan rumah. Dia kata ini akhlak Nabi. Dan Nabi kita ada hadis lebih kurang maksud dia khairukum, antara kamu yang terbaik adalah orang yang terbaik dengan ahli keluarga dia. Jadi ulama kita hari ini kita kena bermula daripada rumah kita. Daripada rumah kita kena jadi orang terbaik. Kita kena jadi contoh atas untuk isteri kita, untuk anak kita, dan untuk contoh pada isteri-isteri kita. Untuk contoh pada jiran-jiran kita. Ulama bagi tahu ada kisah seorang, saya suka bagi kisah senang cerita nak faham kan. Saya pun suka dengar kisah. Ada kisah seorang satu rumah sahabat. Dia dapat kepala kambing. Dan mereka dapat kepala, dan dia tahu mungkin jiran kita lapar. Maka dia berkata, tak apa, kepala kambing ni hari ni kita lapar sekejap, kita bagi kambing kat jiran kita. Dan jiran dia bagi, dia jiran pula rasa mungkin ni orang bagi kat kita, tapi saya rasa jiran kita mungkin lebih lapar. Dia akan bagi kat jiran balik. Lebih kurang tak salah 70 rumah 70 rumah berpusing kepala kambing tu. 70 rumah berpusing sampai balik kat owner dia, sampai balik kat awal dia. Nak bagi tahu sifat mereka sahabat ni, dia suka sangat nak bantu si jiran-jiran dia. Kisah lain lagi dalam nak kata sifat ithar, sifat mendahulukan sahabat dia, mendahulukan orang yang lain. Seorang sahabat dalam nak meninggal, ni dalam peperangan, sangat teruk keadaan, sangat lapar, sangat dahagakan air. Sepupu dia datang bagikan air pada dia. Dia bagi air pada dia, dan dengar suara jahat jiran dia, orang sebelah dia dan terlantar juga sebabkan peperangan, haus juga dalam dahaga. Dia kata tak apa, bagi air kat dia dulu. Dalam keadaan sangat lapar, sangat haus ni, dia bagilah air kat saudara dia. Dia bagi kat kawan kita dulu, dia mungkin lebih memerlukan. Dan sampai ke sahabat kedua tu, sahabat tu kata dia dengar ada orang minta air. Dia kata tak apa, bagi sahabat yang ketiga dulu. Bila dia sampai pada sahabat yang ketiga, sahabat ketiga dah meninggal dunia, syahid. Dan dia kata Allah, dah syahid. Berbalik laju-laju, berbalik pada sahabat yang kedua, sahabat dua telah syahid juga. Dia berbalik pada sepupu dia yang awal tu, sepupu dia pun telah syahid. Bagi tuan-tuan mulia, sifat sahabat ni, dia sentiasa mengisar, sentiasa lebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Hari ni apa yang kita boleh belajar, tuan-tuan mulia, kita nak, inilah akhlak kita nak belajar. Kisah-kisah sahabat ni, kisah-kisah dalam Quran. Kita baca Yasin tadi, Masya Allah. Kita dalam surah Yasin kisah penuh kisah Habibun Najjar. Macam mana dia kata Allah telah hantar 3 rasul pada zaman tu dekat kawasan Antakya. Dan Allah telah hantar 3 rasul, dan 3 rasul telah dihantar pada kaum ni tak nak dengar pada rasul dia. Sampailah Habibun Najjar ni kata, dia rasa rasul ni adalah orang yang baik. Dia rasa rasul ini adalah telah dihantar untuk perkara yang baik, perkara yang betul. Bagi tahu apa, ittabi'u ma la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Ulama bagi tahu salah satu cara nak buat dakwah ialah ittabi'u ma la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Kita tak ambil ajar, tak ambil apa-apa balasan daripada orang. Kita tak mengharapkan apa balasan. Kita ajak dia semata-mata kerana Allah. Kita jumpa dia, borak dengan dia, kita belanja minum teh sikit. Jumpa dia, kita borak dengan dia, kita belajar makan nasi lemak sikit kan. Kita kat sini susah makan nasi lemak kan. Belajar makan nasi lemak sikit kat dia. Ajak dia ajak dia datang masjid. Semuanya. Dan kita jumpa dia, ajak dia datang masjid sekejap kan. Habibun Najjar ni beritahu, ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Ajak apa ni? Ikutlah orang tu. Ikutlah 3 orang tu kan. 3 rasul tu semua dia ajak perkara yang baik. Kenapa kau orang tak ikut kan? Jadi kaum dia pun tak ikut juga. Dan bila Allah telah mati, dan bila Habibun Najjar telah, dalam satu riwayat betul, telah dibunuh. Dia telah dibunuh oleh kaum dia. Bila dia masuk dalam syurga, dan Allah telah nampakkan pada dia masuk dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, Allah bagi tahu, qila tadkhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalaulah kaum aku mengetahui. Dan telah masuk dalam syurga, dia bagi tahu, kalaulah kaum aku mengetahui betapa pentingnya untuk ikut ajaran-ajaran rasul-rasul zaman tu kan. Jadi ni tuan-tuan mulia, hari saya dan tuan-tuan kena buat kerja dakwah. Kerja dakwah ni tuan-tuan mulia, kerja saya dan kerja semua orang. Bukan kerja sesuatu kaum-kaum, bukan kerja ustaz-ustaz, bukan kerja maulana-maulana ke, bukan kerja siapa-siapa, bos ke. Ini kerja adalah semua orang. Dan ulama bagi tahu, seperti mana hari ini kita rasa solat ni adalah agama, solat ni adalah perintah Allah. Kita rasa zakat adalah perintah Allah, puasa, haji adalah perintah Allah. Dalam Quran pun bagi tahu perintah untuk beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ya ayyuhallazina amanu, Allah Taala turunkan perintah
beriman ni pada sahabat-sahabat. Allah Ta'ala turunkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan nak kata orang yang tak ada beriman, orang beriman. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti mana amanan nas, seperti mana orang-orang terdahulu. Ulama berkata siapa amanan nas ni adalah orang-orang yang terdahulu, adalah orang-orang sahabat-sahabat. Dan ini contoh mulia, inilah kerja saya dan tuan-tuan. Dan banyak lagi dalam surah Taubah, banyak lagi. Infiru khifafan wa thiqala. Seorang sahabat, Hazrat Miqdad, seorang sangat besar. Seorang sangat, orang kata dia punya gemuk dia tu, bila dia baring atas hamparan dia, atas tilam dia, dia punya mengelebihnya gemuk dia tu akan sampai jatuh ke lantai. Dia nak kata gemuk dia tu. Dan seorang sahabat nama dia Hazrat Miqdad radhiyallahu anhu. Dan dia orang yang mana dia bila dia dengar perintah Allah Ta'ala beritahu ni, infiru khifafan wa thiqala, dan keluarlah kamu di jalan Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Dalam keadaan khifafan, senang ataupun wa thiqala, ataupun susah. Dan dia dengar ayat ni saja, dia kata aku kena keluar juga, aku kena buat usaha juga, dakwah juga, aku kena, masa tu ada perintah ahli jihad, pergi jihad. Maka dia pun kata dengan Rasulullah, dia pun nak keluar. Dan dia keluar sampai dalam tahun mulia, Allah Ta'ala bagi dia syahid. Nak kata bagi tahu siapa-siapa saja kena buat usaha dakwah. Dia kena usaha dakwah ni, dia bukan kena ada group, dia bukan kena ada apa-apa responsibility, dia bukan kena ada status dulu baru dia boleh berdakwah. Dia bukan kena belajar betul-betul. Dia bukan kena belajar muallim, belajar ilmu fiqh ke, belajar ilmu apa, tak. Dakwah ni tuan-tuan mulia umum. Untuk mengajar dia, untuk mengajar fiqh ke, untuk mengajar ibadat ke, untuk mengajar tasawuf ke, dia kena ada ustaz-ustaz dia. Dan untuk mengajak pada manusia, kita nak mengajak apa? Mengajak pada masjid saja. Mengajak pada masjid, mengajak jumpa Allah, mengajak beriman pada Allah. Seperti mana satu hari Nabi bagi tahu pada sahabat-sahabat, jadidu imanakum. Dan ulama bagi tahu dalam kalangan sahabat yang Nabi bagi tahu tu bukan sahabat biasa-biasa, sahabat hebat-hebat ni. Abu Bakar radhiyallahu anhu ada, Umar radhiyallahu anhu ada zaman tu. Masa Nabi bagi tahu, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat ni pelik. Sebab tu kenapa bukan kami beriman ni? Sahabat ni orang hebat-hebat ni. Kaifan nujadil imanana, bagi kami nak berbaharui iman kami. Dia orang ingat kami dah beriman dah. Tapi orang punya nak beritahu, sahabat beritahu, ulama beritahu macam mana kita nak belajar daripada sahabat ni. Dan kita banyak syukur dengan sahabat ni. Sebab sahabat ni lah antara banyak ni persoalan umat ni terselesai. Sebabkan mereka bertanya pada Nabi, dan banyak jawapan kita dapat daripada sahabat-sahabat ni. Dan dia tanya pada Nabi, kaifan nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbaharui iman kami? Dan Nabi beritahu, aktiru min qawli la ilaha illallah. Dan aktiru maknanya perbanyakkanlah qawli la ilaha illallah, percakapan la ilaha illallah. Ulama beritahu bukan aktiru min zikri la ilallah, bukan kita nak zikir. Zikir pun satu ibadat juga. Kalau kita orang zikir la ilallah 100 kali, Allah akan bagi apa? Allah akan bagi rumah dekat syurga. Kalau siapa zikir la ilallah sekali, Allah Ta'ala akan gerakkan tiang depan arash. Selagi orang tu tidak diampunkan, Allah Ta'ala takkan tiang tu takkan berhenti. Allah Ta'ala buat keputusan tak ampunkan orang. Ini banyak kelebihan zikir la ilaha illallah. Kita zikir masya-Allah tahlil, kita buat zikir la ilaha illallah. Tapi Nabi bagi tahu aktsiru min qawli la ilaha illallah. Ulama bagi tahu maksud qawli adalah kita perbanyakkan bercakapkan mafhum kalimah ni. Maksudnya bagi tahu nak bagaimana hari ni la ilaha illallah adalah kita nak nafikan segalanya la ilah. Tiada ilah, tiadalah yang layak disembah. Tiada yang boleh bagi kesihatan, tiada boleh bagi sakit, tiada boleh selesaikan masalah, tiada yang boleh bagi manfaat, tiada bagi mudarat, tiada siapa yang boleh bagi kesihatan, tiada siapa boleh bagi kesenangan, tiada siapa bagi kebaikan, keburukan, tiada siapa yang boleh bagi anak, tiada siapa boleh bagi isteri yang solehah, tiada siapa yang boleh bagi rezeki yang manfaat, tiada siapa yang boleh bagi anak yang soleh, tiada siapa yang boleh bagi rezeki yang berkat, illallah, melainkan Allah. Kita nak cakap lagi dan lagi. Inilah dakwah yang kita nak bawa. Benda ni ulama bagi tahu as simple as 7 years old boy pun boleh bagi tahu. As simple as budak-budak kecil pun boleh bagi tahu. Orang-orang hari ni kita rasa kita nak ke dakwah, kita kena rasa kita ada ilmu yang bagus tak? Ulama bagi tahu untuk mengajar untuk mengajar ilmu kita kena ada ilmu yang betul. Dan sebab tu saya kata, saya disclaimer awal-awal, saya bukan ustaz kat sini kan. Kita belajar muzakarah. Sebab apa kita nak ajak pada orang pada kebaikan ni tak perlu. Sebab banyak sangat tuan-tuan mulia, banyak sangat ayat-ayat dalam Quran yang Allah bagi tahu perintah untuk buat usaha dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Banyak lagi ayat tuan mulia yang dalam Quran ni bagi tahu, ulama bagi tahu hari ini adalah perintah untuk buat dakwah. Perintah untuk mengajak manusia kepada Allah. Perintah senang cerita bagi tahu untuk sukakan Allah. And at the end of the day, hari ni kita hidup kat dunia ni tuan-tuan mulia adalah untuk sukakan Allah. And the ultimate aim kita adalah untuk sukakan Allah. Yang ni apa saja kita nak buat, kita fikir dulu, adakah Allah suka dan kita buat atau tak suka. Kalau contoh auzubillah, seorang tu nak pergi mencuri, dia akan fikir Allah Ta'ala suka ke tak suka, maka dia akan berhenti. Ada kisah yang panjang dalam Sahih Bukhari, dalam kita biasa dengar atau biasa dengar kan. Ada kisah 3 orang sahabat dalam kisah Bani, bukan sahabat Nabi, 3 orang sahabat, kawan 3 orang kawan ni, mereka tersepit dalam gua. Mereka masa tu tengah ribut taufan dan mereka bercadang untuk berteduh dalam gua. Dan bila mereka berteduh dalam gua, dan tiba-tiba batu besar jatuh, himpak, tutup pintu gua. Dan bila mereka tutup, dan bila tutup pintu gua ni, tak ada chance langsung. At the end of masa tu, ulama kata tak ada chance apa, tak ada apa-apa. Dan batu tu sangat besar, 3 orang punya kudrat pun memang tak boleh tolak batu tu. Dan mereka tersangkut dalam gua. Dan apa yang mereka buat? Mereka mesyuarat antara 3 orang. Mereka mesyuarat dan mereka kata, apa kita nak buat sekarang? Dan alhamdulillah, ada cadangan kata, sekarang ni tak siapa boleh tolong kita. We are inside, nothing can hear us outside. Dan orang luar pun tak boleh dengar kita daripada dalam. Yang boleh bantu kita Allah je. Dan apa nak buat? Hari ni kita bertawassullah dengan amalan kita. Dan bertawassullah dengan amalan kita. Moga-moga dengan amalan baik yang kita pernah buat ni, Allah Ta'ala suka dengan saya, suka dengan amalan kita, Allah Ta'ala bantu kita. Ulama kata ini satu dalil macam mana kita boleh tawassul dengan amalan kita. Hari ni seorang sahabat yang pertama, kawan yang pertama beritahu, dia kata, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dulu aku ni suka khidmat pada mak ayahku. Dia kata, aku setiap hari akan pergi perah susu dan aku akan balik. Dan orang pertama sekali aku akan bagi adalah parents aku, adalah mak ayah aku. Selagi aku tak bagi pada mak ayah aku susu ni, aku takkan bagi pada orang, aku takkan bagi ahli keluarga aku, adik, takkan bagi pada anak bini aku, anak isteri aku takkan bagi. Maka apa yang dia buat, dia kata, satu hari aku balik terlalu lewat malam, dan bila saya balik, dia kata nampak mak ayah sudah tidur. Dan aku tak sampai hati nak gerakkan, tak sampai hati, mak ayah baru tidur, tak sampai hati nak gerakkan mak. Dan saya telah pegang susu tu, mangkuk susu tu, saya telah pegang sampai ke subuh. Sampai ke pagi saya telah pegang, sehinggalah mereka bangun, barulah saya bagi pada mak ayah saya dulu. Dan bila saya bagi pada mak ayah saya, dan bila mereka sudah minum, barulah saya bagi pada isteri dan anak saya. Ya Allah, kalaulah Engkau terima, dan aku buat satu amalan tu semata-mata untuk sukakan Kau, Ya Allah. Dan kalaulah Kau terima amalan tu, Kau ganjakkanlah batu ini supaya kami boleh keluar. Dan ulama kata sebab penerimaan amalan tu, dia buat amalan tu memang ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan muamalat dia adalah betul dengan muasyarat dia adalah betul dengan parents dia, dengan ahli keluarga dia. Maka Allah telah ganjakkan sedikit batu. Batu tu telah berganjak sedikit. Ini bukan kisah dongeng tuan-tuan, ini kisah Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari. Dan kisah batu yang besar tu telah berganjak sedikit, tapi masih lagi tak cukup untuk mereka keluar. Yang sahabat yang kedua pula, kawan yang kedua pula berdoa, wahai Allah, sesungguhnya Kau tahu aku ada seorang sepupu dulu, orang yang aku sangat cintai, dan dia tak suka padaku, tapi ada satu masa dan aku sangat beringin untuk bersama dengan dia. Tetapi sebabkan dia tak suka aku, dia suka menolak aku, dia suka tak terima aku lah. Ada sampailah satu masa di mana keadaan sangat-sangat memerlukan, dan dia memerlukan sesuatu daripada, dia memerlukan financial help daripada aku. Dia memerlukan bantuan kewangan daripada aku, dan dia telah datang pada aku, dan aku telah bagi wang pada dia, few dinars, aku telah bagi beberapa dinar pada dia. Dan dia kata, dan dengan syarat aku bagi pada dia, kau kena bersama dengan aku. Aku nak meniduri, dia nak tidur dengan dia malam tu. Dan dalam keadaan sangat terdesak, sepupu dia telah datang pada dia. Dia kata, sebabkan aku terdesak hari ini, aku memerlukan beberapa dinar untuk keluarga aku, berilah aku beberapa dinar. Dan dia telah bagi syarat tu, maka dia telah sedekah. Dan bila mana dia nak bermula saja nak bersama dengan sepupu dia tu,
dia telah bagi tahu, dan sepupu dia telah bagi tahu, takutilah Allah, ittaqullah, takutlah engkau. Dan aku dalam keadaan aku sangat-sangat kehendakkan dia, aku dengarkan ittaqullah, aku terus berhenti. Aku cakap dengan dia, baliklah engkau. Dan aku cadang duitnya, dinar yang aku bagi pada dia pun aku bagi sebagai sedekah pada dia. Wahai Allah, kalau kau terima amalan aku ni, dia telah berhentikan niat untuk berzina semata-mata untuk sukakan Allah, maka wahai Allah, kalau kau terima amalan aku ni, kau ganjarkanlah, keluarkan kami daripada musibah ini. Maka batu tu sedikit telah gerak, tapi masih lagi tidak cukupi untuk mereka keluar daripada gua yang tersepit tu. Dan sahabat yang ketiga berdoa. Sahabat ketiga telah doa, wahai Allah, sesungguhnya aku ada seorang pekerja, dan pekerja aku ni seorang yang sangat bagus, dan dia telah bekerja, dan sampai satu hari itu dia telah pergi tanpa mengambil upahnya. Dan setelah dia telah pergi tanpa mengambil upahnya, dan aku telah dan memandangkan dia tidak mengambil upahnya, aku telah gunakan duit upahnya tu, dan aku telah invest. Dan aku telah banyakkan daripada satu kambing jadi dua kambing, dua kambing jadi 4 kambing, lembu jadi banyak, unta jadi banyak, haiwan-haiwan peliharaan dia yang telah jadi makin banyak. Dan satu hari lepas beberapa lama kemudian, pekerja aku datang balik untuk mengambil upahnya. Dan dalam keadaan dia minta upahnya, dan dia beritahu, wahai si fulan, wahai pekerja aku, inilah aku tunjukkan pada dia, ini semua duit upahnya yang telah aku invest ni, semua ni adalah milik kau. Dan apa yang dia bagi tahu, wahai tuan, wahai bos dia kata, wahai tuan, wahai si fulan, wahai tuanku, janganlah bergurau dengan saya. Upah saya sedikit saja, bukanlah banyak ni. Dan dia kata, tak, sesungguhnya duit upah engkau tu aku telah invest, aku telah banyakkan, dan macam alhamdulillah Allah bagi berkat. Ini semua adalah rezeki kau. Dan si fulan tu yang pekerja dia tu telah mendengarkan perkara tu, dia telah ambil segala harta benda, segala investment dia tu, unta, lembu dengan kambing-kambing dia tu, dan telah ambil dan telah bawa balik. Dan beritahu, wahai Allah, dia nak doa, ya Allah, kalaulah aku buat ni perkara ni untuk sukakan kau, maka kau bantulah kami, keluarkanlah kami daripada musibah ini. Dan Allah Ta'ala dengan kudratnya, dengan tawassulnya mereka, dengan amalan-amalan mereka ni, Allah telah ganjarkan batu daripada pintu gua tu, dan pintu gua pun telah buka, dan mereka tiga boleh keluar. Ulama bagi tahu, hadis tuan mulia, ini adalah tiga syarah daripada hadis ni. Ulama bagi tahu adalah, pertama tu adalah muamalat, muasyarat dia dengan mak ayah dia, muasyarat dia dengan ahli keluarga dia, akhlak dia, yang pertama adalah akhlak dia dengan keluarga dia, akhlak dengan keluarga dia. Kedua tu adalah muasyarat dia dengan sepupu dia, dan ketiga adalah muamalat dia. Ketiga-tiga mereka inilah salah satu cabang-cabang daripada agama. Dan bila mana agama mereka betul, Allah Ta'ala bantu mereka. Ini bantuan Allah tuan-tuan mulia akan datang pada umat ni bila mana agama kita betul. Dan sahabat-sahabat telah dapat bantuan pada agama, dan sahabat-sahabat telah dapat bantuan agama, dapat bantuan daripada Allah Ta'ala sebabkan agama mereka perfect. Dan ini apa yang tiga orang buat ni, saya nak beritahu tadi, tiga orang dia buat ni apa, semata-mata untuk sukakan Allah. Dan mereka buat ikhlas semata-mata untuk sukakan Allah. Bila mana mereka punya amalan betul, agama mereka betul, ikhlas semata-mata kerana Allah, maka Allah Ta'ala bantu mereka dengan segala apa yang mereka, musibah yang mereka ada. Jadi inilah tuan-tuan mulia, hanya kita nak betulkan agama kita. Dan agama yang tuan mulia kita nak betulkan ni adalah agama dari segi segenap benda, semua benda. Setiap akhlak kita, muamalat, muasyarat, iman kita, ni semua dan ibadat kita. Bila 5 cabang agama ni adalah betul, maka bantuan Allah Ta'ala akan ada bersama dengan kita. Bantuan yang macam mana tuan mulia, bukanlah bantuan duit yang kita nak, bukanlah bantuan dinar, dirham, bukanlah bantuan dari segi ekonomi, tak. Bantuan yang mana Allah Ta'ala akan bagi kesatuan hati dalam umat. Dan ulama beritahu ada 2 perkara untuk dapatkan bantuan daripada Allah Ta'ala, seperti mana bantuan pada sahabat-sahabat. Pertama adalah ittiba' sunnah, dan juga adalah ijtimaiyat, kesatuan dalam umat. Bila mana sahabat-sahabat telah ada 2 perkara ni, maka bantuan Allah bersama dengan mereka. Satu kisah sahabat-sahabat, satu jemaah telah pergi dalam safar mereka, mereka telah sampai satu Bahrain, telah sampai pada bahar, satu laut, dan laut yang sangat luas. Dan dalam jemaah tu adalah ada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam jemaah tu mereka telah buntu, dan mereka kata, kami perlu sampai ke seberang laut, tapi kami tak ada means, we don't have the means of transport to go to the other part.
kita tak ada cara bagaimana nak pergi ke seberang laut. Apa mereka buat? Mereka berbincang dengan amir jemaah dia, Hadrat Tamim Dari radhiyallahu anhu. Mereka berbincang dan mereka kata, Hadrat Tamim Dari radhiyallahu beritahu, apa kata kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah dan kita bismillah, 2 rakaat solat, bismillah, kita seberang laut ni. Dengan kuda-kuda dia, dengan unta-unta dia, dengan mereka kenderaan-kenderaan mereka jalan atas laut. Dan alhamdulillah mereka minta pada Allah dengan baca bismillah, semua sahabat telah bergerak atas laut. Mereka berjalan atas laut yang mulia. Abu Hurairah dan Allah beritahu, saya telah bersama kuda saya telah seberang laut Bahrain tu, dan lota saya, bekas air saya telah jatuh dan saya telah ambil. Saya minta kepada Allah, wahai Allah, ini lota aku, ini bekas air aku, pulang balik pada saya. Dan Allah Ta'ala telah timbulkan balik lota dia, Allah telah timbulkan balik bekas air dia, dan telah ambil dan telah berjalan atas air sampai ke seberang. Inilah bagi tahu ini adalah kudrat Allah. Ini adalah kuasa Allah. Ini bagaimana hari ini tuan-tuan mulia, ada dua perkara. Satu adalah sunnatullah yang hari-hari kita buat. Perkara yang mana kita makan, kita kenyang. Kita buka api, kita rasa panas. Kita buka aircon ke, kita buka kipas, kita rasa sejuk. Inilah sunnatullah yang Allah Ta'ala telah tetapkan daripada zaman dulu sampai sekarang. Api itu memang sifat dia bakar. Daripada dulu sampai sekarang, air itu memang sifat dia menenggelamkan. Tetapi bila sampai hubungan seorang tu dengan Allah sangat qarib, sangat rapat. Hubungan macam mana sahabat dengan Allah Ta'ala, hubungan mereka sangat rapat. Mereka minta apa saja pada Allah, Allah akan bagi. Inilah bantuan yang kita nak. Hari ini tuan-tuan mulia, bagaimana zaman dulu kan, Ibrahim AS telah dicampak oleh Namrud dalam api. Api yang sama zaman Nabi Adam AS, sifat dia membakar. Kerana api yang sama zaman sekarang pun kita buka, sifat api membakar. Tapi bila Ibrahim AS dicampakkan dalam api yang sama telah membakar tali-tali yang mengikat Ibrahim AS, tapi satu bulu roma Ibrahim AS pun tak terbakar. Sebab apa? Dia minta pada Allah, hasbiyallahu ni'mal wakil. Allah Ta'ala bagi tahu cash dalam Quran. Nakat Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan sejahtera lah kamu pada Ibrahim AS. Ini bantuan. Ulama kata bila yakin kita 100% pada Allah, bantuan Allah Ta'ala pun 100% akan bersama kita. Dan hari ini inilah yang kita nak bentuk, iman yang yakinnya betul. Macam mana Musa AS sampai bila lari daripada Firaun. Mereka lari dengan Bani Israel, dekat 600,000 Bani Israel ada zaman tu. Dan Firaun telah kejar sampailah Musa AS, kita tahu kisah dia sampai kepada Red Sea, Laut Merah. Dan bila sampainya ke Laut Merah, Bani Israel cakap apa dengan Musa AS, wahai Musa AS, inna lamudrakun, encolah kami, muslahlah kami, kau telah bawa kami pada jalan mana ni, kata muslahlah kami, belakang ada tentera Firaun, depan ada laut, matilah kami. Tapi Musa AS orang yang iman yang betul, yakin yang betul, dia kata apa? Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan saya. Allah Ta'ala bersama dengan saya. Dan dia minta pada Allah, Allah Ta'ala kata apa? Wahai Musa, ketuklah engkau laut dengan kepunya asa, dengan dia punya kayu dia, maka terbelahlah laut pada 12 lorong. Dan setiap satu lorong untuk satu kaum Bani Israel. 600,000 Bani Israel yang telah lari daripada Firaun, mereka Allah telah seberangkan laut mati dan sampai Laut Merah, sampailah ke hujung. Dan bila orang-orang Firaun datang, dia lihat ada lorong-lorong untuk Bani Israel, dan mereka pun telah masuk dalam laut tu, nak lalu lorong-lorong tu. Tapi laut yang sama yang telah selamatkan Bani Israel, laut yang sama telah menenggelamkan seluruhan kaum Firaun. Dan bagi tahu tuan mulia, bila hubungan kita baik dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala suka dengan kita, dan Allah akan buat keputusan untuk menyebelahi dengan orang-orang Islam. Bantuan Allah Ta'ala akan bersama dengan Islam. Dan ini kisah tuan mulia bukan kisah-kisah dongeng, dan bukanlah kisah-kisah yang impossible to happen. Ulama bagi tahu Allah yang sama zaman Ibrahim AS, Allah yang sama juga zaman Musa AS, Allah yang sama juga zaman-zaman sahabat, Allah yang sama juga zaman-zaman saya dan tuan-tuan. Bila cara kita betul, kita akan dapat bantuan Allah yang betul. Bila cara kita salah, na'udzubillah, bantuan Allah pun tak akan bersama. Hari ini kita fikir kenapa bantuan Allah Ta'ala tak bersama dengan saya, tak bersama dengan umat ini. Ada sebab apa? Sebab cara kita telah tinggalkan dua perkara ni. Satu ittiba' sunnah, satu ijma'iyat qulub. Kita tak ada kesatuan hati dalam diri kita, dalam diri umat Islam. Dan kesatu kita tinggalkan sunnah.
daripada sunnah luaran kita, sunnah sirah kita dan sunnah sarirah kita. Daripada sunnah luaran kita, maknanya daripada luaran kita, bagaimana luaran kita mirip macam mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kehidupan kita daripada bangun tidur, masuk tandas, keluar tandas, makan, minum, semua macam mana kita boleh mirip ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sarirah, fikir bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setiap orang dapat masuk dalam syurga dan selamat daripada api neraka. Sebab tu Allah Taala bagi tahu dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang setiap orang, setiap bernyawa pasti akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan semua pun akan meninggal, dan semua orang akan mati, tuan-tuan boleh. Tak ada siapa akan hidup lama. Paling lama pun nak bagi tahu baina 70 wa 60. Umur akhir zaman ni baina 70 wa 60, 60-70 tahun, lebih 80 tahun, 90 tahun tu yang kata bonus lah. Dan setiap orang pasti akan mati, akan meninggalkan dunia ni. Dan innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan kita akan dapatkan balasan dia ke akhirat nanti. Balasan macam mana tuan mulia? Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang telah selamat daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk pada syurga Allah Taala, faqad faz, dan dia orang betul-betul berjaya. Hari ini nak kena, dan pada ayat yang lain Allah bagi tahu, Allah Taala bagi tahu kita kena taat perintah Allah dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Dan orang yang taat pada perintah Allah, mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang berjaya. Yang ini tuan-tuan boleh, setiap orang nak berjaya. Ini saya nak berjaya, semua orang nak berjaya. Tapi cara kita tuan-tuan mulia adalah bagaimana kita kena taat perintah Allah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saya nak bagi tuan-tuan boleh, bottom line kita nak bagi tahu ni. Muzakarah kita, perbincangan kita, muzakarahnya yang ada kata apa? Bottom line dia, conclusion dia apa? Kita nak bawa perintah Allah SWT dalam kehidupan kita mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana cara kita betul, cara kita ikut cara kekasih Nabi, kekasih Allah Taala iaitu Nabi kita. Bila cara kita betul, maka bantuan Allah akan bersama kita. Kita akan berjaya dunia dan akhirat. Termasuk itulah insya-Allah. Bolehlah kita apa-apa yang kita nak muzakarah ni untuk kebaikan diri saya dan untuk tuan-tuan juga, sama-sama kita ambil iktibar apa yang baik tuan-tuan mulia daripada Allah SWT. Apa yang kelemahan saya tu minta maaf, ampun tuan-tuan. Termasuk tu kita tutup tasbih, tutup majlis kita dengan tasbih kifarah insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Jazakallah khairan.